Tapi kena hati-hati. Kadang-kadang ada orang ni dipanggil sebagai fitnah bagi orang yang glamour ni. Fitnah tu syuhrah. Fitnah bagi orang glamour. Fitnah bagi orang glamour ni kadang-kadang dia takut nak tarik balik pandangan. Silap. Dia takut nampak macam bodoh. Kan? Maka dia mempertahankan kebatilan. Dia baca hadis salah, tapi dia tak nak tarik balik. Orang dah kata dah silap, dia tak nak tarik balik. Perawi yang macam ni, orang tanya kepada Ibn Hibban, macam mana dengan keadaan seorang perawi yang terbukti salah dalam bacaan hadis? Bila orang tegur, dia tetap pertahankan kebatilan tu, dia tetap pertahankan kesilapan dia. Dia kata betul tak? Ibn Hibban kata dia kazzab. Dia terus dilabel sebagai pemalsu hadis. Kerana yang silap tak boleh kata hadis. Tuan-tuan, tak berkuranglah bila kita sebut kita salah. Saya baru ni pun ada salah. Masa dekat Baitul Salam saya sebut pemuda Al-Kahf tidur 950 tahun. Sedangkan dalam kepala saya sebut Nabi Nuh. Tiba-tiba saya sebut Kahfi. Kahfi 300 tahun. Untuk Masihi 300 tahun. Untuk Hijri 309 tahun. Tersilap sebut dan saya tak sedar. Melainkan lepas orang bagi tahu balik, orang dengar balik kuliah tu, dia kata, "Ustaz, tersilap ni Ustaz." Saya kata, memang silap lah. Kita tersilap sebut. Dia kata, "Ustaz, minta tolong letak kat page." Syak lagi orang duk jumpa, orang kata Ustaz mengajar benda mengarut. Saya letak kat page, saya kata, "Saya minta maaf, terlepas lidah." Sabqul lisan. Sabqul lisan maksud terlepas lidah. Kita nak sebut benda lain, tersebut benda lain. Orang yang faham dia akan maafkan. Tapi kalau orang tu memang dia nak cari salah kita, dia akan buat jadi bahan. Sebelum dia buat jadi bahan, kalau dia buat jadi bahan pun kita akan terima. Tapi sebelum dia buat jadi bahan, kita mengaku dulu. Dan bila saya mengaku, tak ada pun orang nak kata apa? Bodoh ke, tak ada. Okey je. Terima kasih banyak. Kena betulkan balik niat. Kita mengajar agama bukan untuk nak promosi diri sendiri, tapi kita mengajar agama nak promosi syariat Tuhan. Di mana-mana kita tersilap, kalau kita niat untuk meninggikan syariat Tuhan, bila mana kita silap, anytime terbukti silap, aku tarik balik. Sebab aku bukan fikir pasal diri aku, aku fikir pasal syariat Tuhan.